Mana Arau? Arau. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Kita hari ini keluar nak menunjukkan protes kita kepada Tuan Yang Dipertua. Pertamanya adalah kerana keputusan yang dibuat oleh Tuan Yang Dipertua adalah sesuatu yang tidak adil kepada salah seorang daripada ahli parlimen kita, iaitu ahli parlimen Putrajaya. Dalam perbahasan tadi, Yang Berhormat Tambun ada menyebutkan bahawa dia menuduh Putrajaya melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka Yang Berhormat Putrajaya bangun dan minta supaya speaker mohon supaya Yang Berhormat Tambun tarik balik kenyataan beliau. Dan saya pun telah cuba untuk menjelaskan supaya Yang Berhormat Tambun tarik balik. Dan apabila saya minta dia tarik balik, dia bangun dan dia bukan tarik balik, dia pusing kenyataan dia dengan mengatakan Putrajaya itu bukan bermaksud ahli parlimen, tapi ia maksud pentadbiran Putrajaya. Ini menunjukkan sesuatu pembohongan berlaku dalam Dewan. Ia bukan hanya mengeliru tetapi membohong kenyataan yang dia buat. Dan saya bangun dan saya kata kalau keputusan yang dibuat oleh Yang Dipertua adalah sesuatu yang tidak adil kepada salah seorang ahli parlimen pembangkang, maka tidak guna kami di sini duduk kerana mengakui bahawa yang pembohongan yang berlaku itu benar. Maka sebab itu kita keluar nak membuktikan bahawa apa yang dilakukan oleh Tuan Yang Dipertua adalah sesuatu yang tidak adil kepada ahli parlimen kita. Dan saya minta supaya Putrajaya jelaskan sendiri apa yang dia dengar supaya rakyat semua tahu dalam negara ini bukan hanya kepimpinan yang ada tetapi juga Tuan Yang Dipertua sendiri telah melakukan sesuatu yang saya rasa benar-benar tidak adil kepada ahli-ahli parlimen. Sepatutnya Tuan Yang Dipertua melakukan sesuatu mengikut legislatif, bukan dia menjadi seorang peguam judiciary. Sebab itu kita minta supaya hari ini Putrajaya memohon apa yang dia mahu di dalam Dewan dan juga apa yang dia nak ingin jelaskan. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saudara-saudari, kalau tengok track rekod saya dalam Dewan, saya ni seorang yang bersopan. Saya amat mematuhi peraturan Dewan. Saya amat faham peraturan Dewan. Tetapi pada masa yang sama, Dewan inilah yang kita gunakan untuk tegakkan keadilan pada rakyat. Sebab itu apabila duduk tiba-tiba dituduh saya tanpa tak ada hujan, tak ada ribut, ditunjukkan ke arah saya di Putrajaya, seolah-olah saya melakukan kesalahan tersebut. Jadi sebab itu sebagai seorang yang bermaruah, saya bangun. Permintaan saya tak susah. Permintaan saya, Tan Sri Yang Dipertua minta Yang Amat Berhormat Tambun tarik balik. Itu saja. Kerana ia melibatkan tuduhan terhadap saya. Kenapa dalam banyak-banyak jawapan dia nak tuduh saya? Tak ada kaitan langsung. Ketika itu beliau menjelaskan tentang DNA terhadap Timbalan Perdana Menteri. Apa kaitan dengan saya? Sebab itu saya ulang. Macam dia sentiasa sebut. Bahawa saya takkan duduk selagi ianya tidak ditarik balik. Itu sahaja. Dan yang Tuan Tan Sri Yang Dipertua tanya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah dia yakin? Saya katakan nak cakap yakin, saya yakin macam-macam. Saya boleh sebut satu-satu. Saya yakin. Sebab itu, seperti mana yang dijelaskan tadi, ini adalah satu perkara yang very straightforward. Perdana Menteri hanya perlu kata saya tarik balik perkara tersebut, tak ada kaitan dengan Putrajaya, dan that's it. Kenapa nak pertahankan benda yang tak betul? Kenapa nak perlu pusing-pusing jawapan? Jadi sebab itu, saya mohon rakyat Malaysia pada hari ini tengok.